Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ahmad Farhan bin Farizal, calon anugerah remaja perdana rakan muda tahap Perak. So saya akan memberitahu saya punya matlamat setiap komponen-komponen saya. Okay, komponen pertama iaitu khidmat masyarakat. Saya memilih sukarelawan. Kenapa saya memilih sukarelawan? Kerana saya ada 5 matlamat, iaitu menyumbang tenaga ketika pada masa lapang. Kemudian ingin berkongsi kemahiran yang sedia ada dan dapat menjaga kebersihan persekitaran. Kemudian ingin memberikan sokongan emosi dan membina hubungan sosial, networking. Kemudian yang kedua iaitu rekreasi fizikal. Larian, saya akan memilih larian kerana ingin dapatkan rekod peribadi yang baru, personal best. Kemudian menjaga kesihatan mental dan fizikal. Yang ketiga, untuk sertai acara umum, fun run atau half marathon. Ingin memperbaiki form dan teknik larian. Ingin mendapatkan kenalan runners yang lebih ramai. Nampak macam sukar, tapi insyaAllah saya boleh buat. Yang ketiga, kemahiran, simpulan dan ikatan. Kenapa saya pilih simpulan ikatan? Saya ada mempunyai 5 matlamat, iaitu menguasai asas 5 simpulan yang lebih mendalam. Kemudian dapat meningkatkan kepantasan dan memori otot untuk ikatan dan simpulan, dan menguasai 25 ikatan dan simpulan, meningkatkan kemahiran untuk membuat projek pioneering dan gadget. Kemudian dapat mengaplikasi dalam kehidupan seharian. So doakan saya untuk berjaya menghabiskan tahap Perak dan meneruskan ke tahap seterusnya iaitu tahap emas. Terima kasih.